Bulan-bulan puasa ni mesti ramai yang mencari kurma, nak kurma ajwa, dan kurma ajwa ni sangat-sangat mahal tau. Daripada Nufood ni, jangan cakap harga dia sangat murah dan dia adalah grade A untuk 1 kg. Expired dia pun sangat-sangat lama Korang tengok isi dalam dia. Besar, penuh lagi tu dan banyak. Mesti ada orang tanya, alah tu mesti grade yang tak bagus. Babe, ni grade A Dan kalau kau tengok isi dalam dia pun sangat-sangat fresh sebab kita dah promo banyak kali dah. Buah dia pun besar-besar tau. Kalau korang nampak bahagian dalam, nampak tak ada macam basah-basah. Betapa lembut sampai basah-basah macam tu. Mari kita buka isi dalam dia. Lembut, masih lagi basah-basah, dia tak kering. Soalnya kalau kering tu dia dah terlampau lama. Dan dalam ni pun kalau korang nampak baru, tak ada pun macam binatang ke ataupun telur ikan ni kan. Soalnya nampak macam dia telur kan, tak ada. Fresh lagi tu. Dia macam lekit-lekit lagi ni sebab dia lembap. Cantik. Bulan-bulan puasa ni, ini adalah paling favourite aku selalu makan nak korang peramkan dengan susu fresh milk yang jenis pasteurized tu, lagi sedap makan waktu sahur. Bismillah. Tak kering pun sedap. Manis pun perfect. Kalau korang nak beli, ada kat bawah.